Betul kata Zul Arifin dalam cerita Malam Terlarang tu. Manusia lagi hantu daripada hantu. Frankenstein adalah sebuah filem terbaru di Netflix dan saya boleh katalah filem ni masterpiece in every way. Diarahkan oleh Guillermo del Toro yang pernah bagi kita filem The Shape of Water, Hellboy dan juga Pacific Rim. Dan filem ni dia mengisahkan tentang Victor Frankenstein, nafsu yang berkobar untuk bermain Tuhan dengan mencipta sebuah makhluk dia tersendiri. So itu basically premis filem ni lah. Okey, dengan terbuka hati saya nak beri filem ni sebanyak 10/10 bintang full mark. Ini filem saya tak boleh nak kata seram lah, tapi bagi saya filem international terbaik tahun 2025. Period. Okey, baik. Kenapa markah penuh? Sebab yang pertama adalah secara jelasnya sinematografi dia A++. Sangat-sangat cantik dari segi penggunaan kamera dia, penggunaan warna dia, penggunaan cahaya yang digunakan. Sebab kadang-kadang ada certain shot tu kalau kita tengok, ini macam lukisan tau. Dia cantik bak lukisan tetapi sedih di sebalik ceritanya. Lepas tu satu yang saya suka pasal Guillermo del Toro pengarah ni lah. Dia ni adalah antara beberapa pengarah yang masih tinggal yang tak makan dengan peredaran zaman. Kalau kita tengok pengarah lain apa semua, dia dah gunakan CGI, dah gunakan motion capture, dah gunakan AI pun. Tapi dia still traditional. Props, makeup, estetik, kadang-kadang tu bila kita tengok like, shit, this is real though. Sebab yang kedua pula adalah segi plot filem ni. Baik, filem ni dia berdasarkan sebuah novel yang pernah ditulis dan wujud sejak tahun 1818. Novel ini ditulis oleh Mary Shelley dan tajuk novel itu adalah Frankenstein The Modern Prometheus. Selain itu juga, sebab saya suka filem ni adalah selalu kalau cerita raksasa, kita nampak perspektif dari si pencipta raksasa tu saja tau. Tapi tak, filem ni saya rasa dia adalah filem pertama yang buatkan kita nampak ada dua perspektif. Sebab mula-mula dia ceritakan pasal yang si Victor Frankenstein ni lah, kenapa dia buat, atas alasan apa. Ya, perjalanan dia mencipta raksasa ni semua. Tapi tiba-tiba dia tukar perspektif tu pergi dari POV raksasa ni sendiri tau. Dan bila kita dah nampak POV dari raksasa ni, ya, itu yang orang cakap, don't judge a book by its cover. Pengarah buat filem ni very different. Dia ada dark dia ada gelap dia, tapi dalam masa yang sama dia sedih. Yang ketiga pula adalah pelakon-pelakon dalam filem ni. Saya rasa pelakon dia tak ramai. Nah, kalau kau tengok dari segi cerita dia memang ramai lah dengan ekstra apa semua. Tapi the main cast tu adalah tak ramai pun. Tapi mantap man. Oscar Isaac, dia ni betul-betul saya rasa redeem gila-gila himself tau. Selepas The Abomination yang paling teruk bagi saya lah, iaitu X-Men Apocalypse, dia sebagai Apocalypse tu, dia kembali balik diri dia dengan cerita Moon Knight. Lepas tu filem ni, dan watak dia tu betul-betul menjadi tau. Dia berjaya buatkan kita yang tengok ni awal-awal kesian dekat dia. Lepas tu mengharapkan lagi yang dia ni berjaya cipta apa yang dia nak. Tapi akhirnya dia berjaya untuk buatkan kita benci dekat watak ni, rasa geram dekat watak ni, dan rasa macam kau memang layak mati tu. Pelakon-pelakon lain pun function juga. Mia Goth, Felix Cameron, Lars Mikkelsen dan ramai lagi lah. Oh, dan pelakon raksasa tu sendirilah, Jacob Elordi. Damn, he's great man. Dengan performance dia je, kita nampak the other side of that monster tau. So, ya, itulah dia saya punya review untuk filem Frankenstein dan sebab kenapa saya bagi filem ni full marks. Korang kena tengok guys. Ini filem gila. Korang akan terpesona dengan sinematografi dia, jalan cerita dia, dan buatkan kita terfikir yang betul kata Zul Arifin dalam cerita Malam Terlarang tu. Manusia lagi hantu daripada hantu. So ya, kalau korang nak tengok filem Frankenstein ni, ada full movie dah di Netflix. Dan kalau korang nak tengok filem-filem seram, filem aksi, filem penyiasatan di pelbagai platform yang premium, semuanya ada di Unify TV. Tak ada kontrak mat. Hampa boleh tukar bila masa saja. Dan ini untuk pelanggan setia Unify. Tak kisahlah hampanya Unify Fiber ke, Unify TV ke, Unify Mobile User ke, eksklusif ni hanya untuk hampa. Korang boleh dapatkan akses 1 bulan tanpa bayaran tambahan kepada 70 lebih channel premium dan 15 streaming apps. Promosi ni hingga 12 Disember sahaja. So tunggu apa lagi? Download aplikasi Unify TV 2.0 cepat. Nak tahu lebih lanjut? Korang visit je unify.com.my/
TV. Sayanglah filem ni tak masuk wayang. Kalau tak mesti dah boom. So apa pendapat korang? Korang dah tengok ke belum? Dan kalau korang dah tengok, cuba korang komen kat bawah. Apa pendapat korang? Apa review korang? Berapa rating korang? Dan apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.